Video kali ini saya nak tunjukkan macam mana cara untuk kita buat bingka ubi kayu menggunakan Thermomix. Jom kita buat. Mula-mula sediakan loyang. Saya gunakan loyang saiz 8 inci. Kemudian sapu mentega atau butter sekeliling loyang. Sediakan ubi kayunya dipotong. Kemudian masukkan ubi kayu. Tutup dan kisar selama 30 saat, speed 10. Dah siap? Skip down guna spatula. Anda boleh kisar lagi jika ingin teksturnya lebih halus. Saya tambahkan lagi masa selama 20 saat, speed 10. Dah siap? Hasilnya lebih halus. Masukkan gula putih atau gula perang. Kemudian masukkan santan dan juga air. Masukkan sedikit garam. Masukkan pewarna kuning. Tutup dan mix selama 30 saat, speed 4. Dah siap? Cairkan margarin atau butter. Kemudian masukkan margarin atau butter cair. Anda juga boleh gantikan dengan minyak kelapa. Tutup dan mix lagi selama 10 saat, speed 3. Dah siap. Skip down guna spatula. Mudah kan? Tuangkan adunan ke dalam loyang. Kemudian, ratakan adunan menggunakan spatula dan goyang atau hentakkan sedikit loyang. Elok je kan? Masukkan ke dalam oven dan bakar selama 40 hingga 60 minit suhu 180 api atas bawah sehingga masak. Suhu dan masa bergantung kepada oven masing-masing ya. Anda juga boleh cocok menggunakan lidi. Kalau tidak melekat, maksudnya dah masak. Tambah lagi masa selama 10 minit api atas sahaja sehingga garing. Dah siap. Elok je kan? Keluarkan loyang daripada oven dan sapu margarin atau butter pada permukaan supaya berkilat. Tunggu sehingga sedikit sejuk sebelum keluarkan daripada loyang. Anda boleh potong sekeliling loyang ini supaya mudah untuk dikeluarkan nanti. Anda boleh potong bingka ubi ini menggunakan cutter atau pisau plastik. Saya cuba gunakan pisau besi tapi melekat pula berbanding dengan guna pisau plastik. Elok je kan? Anda boleh tambah lagi masa memasak jika suka permukaan yang garing. Sedia untuk dihidangkan. Selamat mencuba. Bye.